Janda tu manis ke? Habis anak dara tak manis? Tak ada, banyak masam. Assalamualaikum. Selamat puasa. Baguslah tanda harga besar-besar sama besar dengan periuk. Yang laksa tu kat mana tanda harga dia? Saya bagi masa 5 minit untuk akak buat. Saya nak 5 minit tu pastikan sama sampai 30 Ramadan. Batik ayam. Ada. Semua harga dekat belakang tu. Okey, tutup. Tapi lagi cantik saya rasa tanda harga tu kena bawa ke depan lah. Baguslah abang bertindak mengikut arahan. Rasa ni okey, orang akan nampak. Assalamualaikum. Kak, ni resepi KA ke? Resepi KA ke? Hey, what's up guys? Oh, resepi oh. Ini kira kalau ketuk-ketuk tu jadi kan? Setiap satu harga lain-lain ke sama je? Puas saya cari harga dia. Macam nampak tak nampak, nampak tak nampak. Tapi kalau boleh nanti buat banyak sikit lah. Setiap balang ada kau letak harga. Jual apa? Yang taufu. Dan harga yang kat belakang. Kalau makan yang taufu ni boleh kungfu tak? Ni saya nak beli pun saya kena menunduk ni. Okey, saya nak tanya. Mana bubur kacang hitam? Kacang hitam, kacang hijau. Mana tanda harga dia? Tu aneka bubur. Nak keluar pun susah mana tunjuk tanda harga kat saya. Tu sana aneka bubur. RM3 ni. Tanda harga dekat sini. Tapi barang dia kat sana. Saya nak request satu benda lah. Apa tu? Saya tengok periuk besar tau. Tapi kenapa tak ada harga awak ni sekecil-kecil lemon awak ni? Ada satu kat sini tapi dia punya tu dah basah. Saya nak try kelapa janda saya. Nak? Kenapa panggil kelapa janda? Sebab dia manis. Janda tu manis ke? Habis anak dara tak manis? Tak ada, banyak masam. Ayo. Kalau anak saya kalau dia minta yang besar tu nak buat jus macam mana? Tapi tak apa Kak, yang penting akak tanda harga bagus. Ini yang kita nak terbaik. Assalamualaikum. Kak, yang comel-comel ni apa? Ni tester ke apa? Ini jual lah. Saya ni tinggi orangnya. Bila nak masuk tu kena menunduk pula. Sakit pinggang. Sepatutnya dia tinggi lagi. Dah angin tolak. Takut angin tolak. Harga ni comel sangat. Bagi besar sikit. Besar lagi? Boleh. Comel-comel dah macam abang comel dia. Habis kalau boleh besar sikit. Boleh. Cantik-cantik dah. Nasi lemak RM3 yang mana? Mana harganya? Harga kat banner. Kat banner. Yang ni lah RM3 ni. Sama ke? Ni ayam. Ayam tambah RM5. Tapi nasi lemak RM3 ni kat gambar ayam. Ni ayam kan? So ayam ni RM3. Orang kata misleading lah. Benda-benda macam tu. Jadi orang akan buat aduan. Dia kata dia dapat seperti mana yang tidak digambarkan lah. Saya nak RM3 ada ayam. Tapi saya dapat kangkung. RM3 ni tak RM5. Nasi lemak RM5. Ataupun tutup gambar ni, ambil gambar nasi lemak ada kangkung. Cantik dah kedai. Ini kalau orang tak beli ni rugi ni.